Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Kita kembali kepada bahagian kedua, iaitu bergerak mengikut muzik. Video bahagian pertama iaitu flora dan fauna telah kita pelajari. Kita pergi kepada tema seterusnya iaitu tema hidupan air. Cikgu akan tunjukkan hidupan-hidupan air yang cikgu pilih dan pergerakannya. Yang pertama ialah ikan. Seterusnya ialah obor-obor. Akhir sekali ialah ketam. Kita akan menggunakan lagu yang sama seperti video pertama iaitu instrumental Chan Mali Chan. Tetapi kali ini kita akan menggunakan latar belakang suara ombak yang menandakan tema hidupan air. Ayuh kita mulakan. Yang pertama ialah pergerakan ikan. Tangan kiri ke hadapan menunjukkan kepala ikan dan tangan kanan ke belakang menunjukkan ekor ikan. Ianya seperti ikan sedang berenang-renang. Seterusnya ialah pergerakan obor-obor. Tangan kanan dan tangan kiri yang lemah longlai menunjukkan tentakel-tentakel obor-obor yang sedang berenang. Akhir sekali ialah pergerakan ketam. Tangan kanan dan tangan kiri seperti tangan ketam yang sedang mengetip makanan. Ke kanan dan ke kiri menunjukkan pergerakan ketam. Sekian itu sahaja. Jumpa di bahagian ketiga.